Good morning. Pagi ni kita makan breakfast Maggi Tombie prepared by Miza. Jom ambil sikit lah. Lagi aku. Ambil tak? Ambil lah. Ambil lah semua. Thank you Kak Miza masakkan. Miza masak. Kita nak pergi mana Miza? Kita nak pergi Fuji. Mountain Fuji. Suara semua dah sagak dah. Day 6. Awas. Malam tadi dah telan Panadol lah. Biji. Sama. Lepas tu buat saya kan 1 biji. Kalau 2 biji kan nanti KO pula. Hari ni ada orang nak pakai kasut baru. Kasut Adidas. Tak tahu model. Berapa harga dia? Harga dia 11,000 yen. Jom kita pakai, kita tengok macam mana rasa dia. Okey tak okey? Rasa Jepun ke tidak? Kalau okey, kita pakai. Kalau tak okey, kita pakai juga. Okay, Miza nak rasmikan kasut baru juga ke? Miza ada beli 2 pasang semalam. Tengah berfikir. Sis tengah berfikir. Adik tengah memujuknya. Adik tengah menghasut dia. Dia menghasut otak dia ni. Itu yang pink. Pink. Masa aku beli baju pink? Kau pakai beli Adidas pink ke? Pink cream. Pink ni macam Amin punya ni. Ni ponjong tu. Dia ni. Pisang. Sejuk ke sana ni? Tak kot. Ini ikut semalam. Dia ni untuk naik colour je pun. Kau pakai sangat. Wah, cantiknya kasut dia. La 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 la. Wow. Dia lah akak yang ni. Pakai kasut baru juga. Kasut baru. Pujuklah akak yang ini. Pakai kasut baru. Puza. Tak, mana? Tak kasut dia mana? Aku boleh tanya mana kasut aku kan. Nak pakai yang mana? Pakai yang mana? Ni ambillah kat aku. Ni Bukan nak kasut pakai dia. kasut Adidas coklat saya. Hilang. Kasut Q. Macam ni macam sesuai aku kan? Shopping kasut semalam mereka ini. Aku je tak dapat. Tapi kasut Zoo semalam lawa. Awak kan? Awak kenan. Kenan. Sabar. Bien. Excuse me. Macam tu dia tarik Kenalah. Miza. Memang kena. Kalau Miza pakai baju coklat dengan benda ni memang lawa. Ada. Ni semalam murah je diorang beli. Lagi. Push. Kereta Miza. Betul kereta. Aku ingat dia main-main. Tadi dia kata kat aku dia tipu. Cuba tak butang. Ya, kasut baru. Tak nak kalah je masih. Seorang lagi kasut baru. Bukan. Okay. Jom. Kasih Syah sponsor baju. Hari ni nak pergi mana? Hari ni kita nak pergi Fuji. Fuji apa? Fuji Mon katanya. Mon. Outfit check. Baju dari? Baju. Hari ni bukan baju, ni kasut. Kasut dari? Kasut dari Shibuya. Shibuya. Adidas Shibuya. Okay, next. Outfit check. Kasut dari? Adidas Shibuya. Arigatou gozaimasu. Outfit check. Ya, ingat makcik mana? Outfit check. Makcik cek. Makcik cek. Salam. Aku ingat lokal mana nak masuk tadi. Aku ingat lokal mana nak masuk. Sebenarnya, sorry. Kalau tahu dia, sibuk. Kasut dari? Guangzhou. Guangzhou. Outfit check. Berbelan, duit dia dapat. Kasut dari?
Dari balance dari Malaysia lah. Baju pinjam. Outfit check. Kasut dari? Outfit check. Outfit check. 我跟今日之前有那个叫咩？ Pusing. Kasut dari? ABC Mart. Pek-pek barang ni pergi mana ni? Ha? Pek-pek barang ni ada percutian pergi mana ke? Trekking malu. Mungkin ke Fuji. Orang cakap dekat gunung tu boleh dapat ilham. Ilham The doors on the right side will open. Please ensure that those coming. In addition to a local train ticket, Swega, or Berlari member. you will need a limited Baik sempat. express ticket. 4 minit lagi nak terlepas. All seats on cars 1 to 3 for the limited express bound for college tickets. Jangan saya keluar lambat. Pass This is our gerabak. Alamak, kita tandas je macam ni yo. Kelas. Jom, pergi explore tandas dia. Kita train ni nak ke Fuji sini. Buka ni. Touch ni. Touch ni. Dora. Tandas. Okay, tekan. Dan woi, tanda dia besar siut. Ada sini semua ni dah. Tekan break tutup. Ada. Sekejap aku try tekan. Lock dulu. Okay. Okay, selamat. Miza dapat Fuji guys. Tu dia. Miza. Miza, this Miza first time very luck sebab dia dapat tengok terus. Tak payah tunggu. Dia welcome aku lah tu. Dan Aku cari snow blind yang dulu. Jarang orang dapat tengok ni. jarang dapat yang betul-betul datang dapat sekali terus. Setahun dia munculkan diri dalam 8 tahun sehari pun. Cuba boleh. Dia tak setiap hari orang nampak dia. Dia お待たせいたしました。発車いたします。 dapat capture Mount Fuji. Sorry. Oh. ありがとうございました。まもなく下吉田、荒倉山天元公園に到着です。お出口は左側です。ウェイビレットもらいます。下吉田。 jangan. Kita dah sampai dekat Mount Fuji. Ya, Yeah. yes. Akhirnya selepas 2 jam kot view. Ya. Dengan hampir-hampir terlepas train, kita sampai juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, cantiknya. So dekat sana masih ber-OOTD. Welcome to Mount Fuji. Tengok. Siap pakai sunscreen. Baguslah Abang Zul. Jaga kecantikan. Cuaca pula. Okay, Syah. Okay, How you feel today? I'm excited. Wow. And saya harapkan snowfall. Please snowfall. Apa yang fall? Fall in love. Ow. Apa tadi? Aku tanya dia, Cak, kau nak gambar kan? Kau nak kepala, kau nak kaki? Kena faham. Kalau kepala masuk apa? Kaki masuk apa? Half AM, half PM. Tu. So dia nak kepala mana? Kepala, kaki. Jom. Ajuma tak nak kalah. Ajuma tak nak kalah. Dia lawan Amin. Okey. Nak lawan Amin. Tengok. Tu Amin. Ajuma. Ada. Beli air dekat Messenger dekat. Besar ke dapat?
Liza dah dua kali, 3 kali dia minum air ni. Ini je air yang kena nak tekak aku sekarang ni. Peach tea Ya, kan? yeah, peach tea. Comel. Aquarius. Orang tinggalkan kenangan di Fuji, dia tinggalkan Tumblr di Fuji. Kenangan belum lagi bakal. Bagi kata Bazul, janganlah monyong. Nanti abang bagi apa tu? Best malam tu. Okay, kita baru sampai dekat Kawaguchiko punya station. So sekarang pukul 11 lebih, kita nak drop back dulu sebab check in pukul 3. So kita dah jumpa kawan lokal. So kita dah ambil besar. Mau Zul. Nak di sini apa ni? Cukup je tak cukup? Nak kalau baju ni. Okay, ni Syamil, dia tukar duit kat sini. Dia tak accept 500, dia accept 100 korang je. Oh. Macam ni. Kalau sejuk konsep ni. Hilang mata. Ni adalah konsep dia. 700 macam ni? Aku ada drama dekat Kalaguzawa. Kamakura. Siapa? Tiga-tiga drama dia. Tumblr tu pink menerang, takkan tak perasan. Seping mana Syah? Syah tunjuk. Mana tu Syah? Ada tu. Pink tu. Ni. Okay, Uzah buat hal. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Nak keluar, orang tanya Tokyo World Pass mana? Dia tu nak keluarkan Suica, dia tunjuk reservation seat. Aku cakap yang selalu kita guna, yang mana? Aku cakap, ya Allah bodohnya, pass dah nak expired dah. Tak tahu lagi pass yang mana. Sesiluan gini. Aku macam nak tinggal di padan muka dia. Tapi aku baik. Zul, gerak Zul. Yang satu lagi tu lah, bodoh. Sesuai dengan stiker semalam tu. Tunggu. Hey, Han. Zul. Sini lah. Sini lah Zul. Hey, macam-macam. Sik baiklah Fuji tu menunjukkan diri dia di belakang anda. Jelas sekali. Ambil lah puas-puas weh. Jarang orang dapat Fuji ni tu. Jangan duduk atas tu. Suruh berdiri je. Ni kita punya fotografer. Tak lain tak bukan Roy Terachi. 1, 2, 3. Tu dia. Oh, tray. Abang. Shibuya Crossing Road. Tak kira. Kita nak pergi ke Lake Kawaguchiko. Yang tak spot yang kita ambil gambar dekat atas kubur tu. Ni. Tengok panjat. Dan petang kan, sedap gelap-gelap tu panjat tu. Nanti gambar lawa. Okay guys, dekat sini Lake Kawaguchiko boleh dapat makanan halal lah. Dekat situ satu dan dekat situ. Situ satu ada celah. Nampak? Yeah. So kita nak pergi dekat situ. Ya tak? Kita makan kat sini hari tu. Ya, kita makan kat sini. Sedap, kan? Tapi kita tak makan kat situ dah. Kita nak makan tempat lain. Let's go. Kita dah sampai tempat kegemaran Miza. Cuba teka apa? Di Kedai makan. apa nama kedai tu? Tu? Sedap ke kedai tu? Bagus. Restoran. Kita nak makan kat sini? Ya. Sebab cakap halal. Okay, jom. Masing-masing. Dah rekod dah? Masing-masing dah ke bulu sebab pagi tadi breakfast Maggi. Jom. Sumimasen. Sumimasen. Shumase. Tengok, susah. Dia one mutton biryani.
Syamil bukan kerja sini ke? Sama? Cantik lah kak hari ni putih. Topi putih, baju putih. Nak kasut ke? Kasut putih. Kasut putih. Kita tak pernah meminta. Kita tak minta pun dapat. Hey, what song is that? Itulah nyanyian syahdu. Nyanyian syurgawi. Nasib baik rakam. Awas. Kami bagi dulu. She was dead. Wow. Amazing. Nak halau saka mana pula ni? Dia saka ni. Ya, betul. Kau jampi siapa ni? Bagi keluar duit banyak sikit. Baiklah. Buang saka. Buang saka kau. Saka dah bagi, tinggal sakai lagi. Free? Okay, so how? Food? Sedap. Sedap? Boleh makan? Sedap. Aku rasa lagi sedap daripada Malaysia punya sebab dia lembut, dia lemak, dia macam ayam dia pun tak kering. Oh ya, yeah. Ayam tak kering. Sesuai dengan tekak saya. Oops. So kita tengok diorang pandu arah. Aujourd'hui, tu vois. On a plus de. Enfin, on a eu énormément de chance avec la météo. Parce que s'il faisait pas beau, bah, on aurait été content de quatre. Lama tak keluar lagi tu. Nampak kepala je tu. Apa dia? Nampak kepala je tu. Ya, finally. Mungkin aku silent kot. So Apa yang berlaku? Seorang lagi tertinggal. Artis kita. weh, dia sejuk dan panas. Bersaksikan view Mount Fuji. Wow. Kecil. Silau dia, so kena teropong. Roy Terachi and Mount Fuji. Look at here. Kita trekking mencari Fuji. Mana Fuji? Ooh, that's Fuji. So nice. Berlari-lari. Inilah hasil dia. Pergi ke Selut tadi. Behind the scene. Cantik ni. Nampak ni. Mana? Cantik tu, boleh buat video klip kan. Tu tadi waktu buat. Jalan lah.
Itu susah sebenarnya. Non. Ha, betul. Bodoh lah. Persis. Padu. Mana? Oh, lawa lah. Mau Fuji. Lawa weh. Okay, dah nampak dah our homestay here. Our homestay. Cantik weh, ambil gambar ni, sunset. Dah sampai? Ha? Ya Allah, kesianlah aku. Tapi sunset on point. Walaupun kau pun on point kat bawah tu. Bestnya dia ni kucing aku. Rambut depan. Macam jantan dia. Assalamualaikum. Ini bentuk di rumah yang kita orang sewa, Airbnb. Cantik. Cantik. Ni hall. Boleh buat tempat tidur juga, ada auto. Kata ni. Oh, besarnya. So nice. Nice. Aduh. Tadi kata nak kencing, aku nak pergi toilet sini. Tandas dia jamban macam biasa. Ada bidik. Oh, lawa. Tempat bersiap untuk perempuan pentingnya Hair dryer. yeah. Itu yang penting. Sebab we all kena terus keringkan rambut je. Tak nak lah dikepam. Tak mau. Jom. Lawa dia. Cantik. Macam best dia. Thank you. Tak sia-sia booking kat sini. So completely. Cantik tak? Dapur dia cantik. Sangatlah Jepun. Dapur dia comel cia. Wow. Cantik. Recommended. View Fuji. Mana? Dia cakap kat sini dapat view Fuji. Mantap Pak Abu. Dari bilik boleh nampak. Ejek ke susun kasut. Itulah artis kan. Kita balik rumah lain. Nampak? Mana ada artis susun kasut meja. Itu kenapa sengit tu? Tak. Sini. Tu dia. Artis. Susun baju. Terus tutup. Once tutup, tak keluar dah. Besok baru keluar. Terus sini buka. Tadi Cuba buka. Biasa buka. Alah, aku buka. Dia sangkut. Jam sana. Kan tak ada tingkat sana. Cantik. Cantik. Our complimentary je bagi. Tu Geisha malam ni. Tu Geisha malam ni. Ada yang pink. Yang nak pakai yang Huza. Tengah susun. Dia dah punggah barang. Cepatlah nak ni bedak. Tak ada. Tinggal bawah meja tu lah. Bedak ke? Tidak. Tapi reality? Realiti dia Allah yang tahu. Ya Allah, kita orang yang tahu juga. Ho, hari ni kita ada chef cute. Cute. Masak apa Huza? Nasi goreng seafood.
Seafood bersama-sama mana ni? Ya. Seafood crab. Telur. Bilis. Bawang. Nasi. And kecap. Itu dia lah. Kita tunggu. Dalam setengah jam nanti makanan siap. Jangan jadi batu balik. Ini kita ada nasi goreng kuza, nasi goreng ikan bilis, ketam, telur, sedap. Meriah. Telur mata. Kerupuk, cium-cium kangkeng. Halal. Ayo. Ajalah. Kita ada air apple. Kita ada ais lemon tea. Okey. Itu je. Oh, memang tahu bawa tudung tidur. Tertinggal kita ya. Jom makan. Dia pakai tudung sampai tidur sampai esok. Tudung tadi. Aku tak hilang sampai pagi. Sedap. Thank you Guzal masak. Thank you Guzal. Enjoy food. Masakkan lagi. So good. Thank you Zo, pergi kedai. Sudah. Siapa yang kurang? Siapa yang tambah? Tak nak. Oh, dia dah ni. Apa tu? Keropok jagung. Dia paket dia satu-satu. So rasa dia? Bukan bangga. Keropok beras je. Thank you Bazul. Belikan barang, basuh pinggan. Baguslah Bazul ni. Tahu siapa jadi bini Bazul. Thank you Bazul. Good morning. Hari ke berapa? Hari ke 6 6. Oi, hari ke-7 dah. Ini breakfast adalah Mari. Telur sebiji. Milo panas. Cook by Miza. Thank you Miza. Okay. Jom breakfast. Lagi ada shooting lagi macam-macam lagi lah. So better. Morning. Tu semua kena bangun ni. Juga. Morning guys, bangun. Cha bangun. So bangun. Layan Maggi sajalah. Sebab stok Maggi banyak. Good morning. Cepat. Siapa last tak ada telur? Pergi makan cepat. Pergi ambil cepat. Last tak ada telur. Pergi cepat. Siapa yang last tak ada telur? Menung makan. Makan terbenung lah. Aduh, makannya nak tidur. Mana lebih penting? Tidur lagi penting. Tidur lagi Mana penting. baru sempat buat kening dengan blusher je, babe. Aisyah ada buat lagi. Okey lah tu. Aku setahun aku tak pakai jepur. Apa Syabir pun tengah siap. Kejap. Allah. Tak jadi. Macam beraya di perantauan. Mak. Ini student daripada mana ni ya? Kita student daripada Tokyo. Welcome to Tokyo. Tokyo. Saya dari Bandung. Hebat, semua nak siap nak beraya dah ni. Jom. Awak kampung mana? Saya kampung. Ni siapa ni? Kampung mana? Saya kita tengok. Video right? Video tak siap lagi. Songkok boy. Songkok Mas Hussein. Ini kena check up dah. Check up kita pukul 10. Tak macam Malaysia pukul 12. Kat sini pukul 10 dah kena check up. So kena prepare awal-awal untuk check up. Kalau ada penambahan kalau macam 15 minit lewat, kena bayar. Cepat. Tiba. Cepat. Ding. Wow, the best.
raya dekat Fuji. Korang nak tengok Fuji tak? Sekejap. Aku buat korang tengok Fuji. Tudu. Oh. Lawan. Tak lagi kita nak OOTD dengan Fuji. Dah. Okay. Iza tengah prepare. Ada Kuza, ada Syah. Hari ni Fuji masih belanja lagi. So tidak susah nak dapat Fuji. Tapi so far dah 2 kali Fuji menunjukkan diri. Suhu 4 darjah. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Hamiza no Zaina no. Cantik lah abang hari ni. Bukan cantik, handsome lah abang hari ni. Handsome lah Miza ni. Cantik lah abang Zul ni. Terbalik. Ya Allah, lighting on point, cantik. Ya. Alamak, sibuk dah bergambar. So kat belakang tu kita ada Mount Fuji. Dia pun nak raya overseas ke. Padahal puasa pun tak boleh. Sis daripada Razul ke? Baju Razul. Inilah yang paling gigihnya. Baju merah pada Raya. Aku nak sama belajar overseas. Setahun di Jepun dah. nak sikit satu sebab aku nak elakkan tiang. Sikit satu langkah. Satu langkah ke tepi. Tiang tu boleh buang. Nak hila orang. Aku dah pandai dah pun tiang. Pus. Perut. Senyum, ikhlas sikit. Cium kaki. Jalan Raya kat Fuji. Zul, senyum lah Zul. Jangan marah sangat. Dah. Ya dah. Ambil kamu balik, kita orang nak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, kita baru selesai syuting raya dekat Mount Fuji untuk tahun 2026. Tunggu kemunculannya nanti, okey? Selamat Raya! Okey, kita nak balik dah. Dah puas dah kita tengok Fuji. Biar Fuji pula tengok kita balik. Video. Okay, jap gambar 2, 3. Macam melintas kat rel kereta api, guys. Planet F3 Oshinohakai dekat stesen bas 6. Kalau pergi ke kampung sightseeing kampung tu Oshinohakai. Oshinohakai. Fuji. 没想到 Fuji dah tahu. Okay, kita dah sampai. So, dia nak pergi toilet dulu. Oh, kena bayar 200 yen untuk masuk dekat taman ni. Enter fee. Okay. So nice. Itu taman dia, garden dia. Rumah lama, cantik. Fuji dah menyorok weh, tinggal hujung-hujung ke? Ha tu. Mana? Fuji dah menyorok. Tinggal sikit je. Semalam je dia tunjukkan diri dia. Ini dia dah malu. Dia rezeki lah. Dia rezeki. Kita tunggu rezeki snow pula, snowfall. Minta cepat Miza. Cepat tanda tangan. Cang. Dia nak baca doa pula, aku yang baca doa. Sebab dia selalu dekat area bukit ni senang turun salji. Oh, dah habis dah. Habis dah.
Comel. Macam comel. Pig. Kan? Ni apa? Ikat rambut? Haa. Comel. So kita nak makan takoyaki octopus. Dia apa? Halal menu? Halal menu. Friendly, Muslim friendly. No eat. No pork, no shit. So, InsyaAllah boleh makan lah. Yakin. Yakin. Yang pasti kena yakin. Baru boleh makan. Dia no eat, bukan no eat. No eat. Siapa eat? Ada sebut eat. Eat, okay? Bukan eat. They said no pork. They say no eat. For them is halal. Tapi dia pakai lain punya plate. Dia tak campur. Sudah siap. Sama-sama. Let's go. Jom. Yang tanya ke? So apa saja? Sedap. Octopus. Wow. And this is for you. Ambil. So kita explore mana? Kita explore kawasan Oshinohakai. Jom. Kampungan tradisional Jepun. Diam je. Jual apa ni? Jagung bakar. Moshi. 1,600 itu. Dia tulis halal. Kedai ni. Apa dia? Octopus. So beli apa? Sotong. Nak makan skewer sotong. Panas-panas ke? Bismillah. Good. Satu lidi ni 1,200 yen. Ya. Banyak kot, seekor. Oh, berasa. Tak nampak. Okay. Sedap kan? Ada kejadian jatuh terpelik Ya, tak sakit tapi dia malu. So nice. Salmon. Oh, ni lah salmon dia. Oh my god, salmon dia. Salmon. Ya, ikan salmon dia. Fresh. Salmon. Inilah Blue Lagoon dia. Tak nampak biru sangat. Itu salmon kan? Mandarin duck lah ni. Ni Mandarin duck.
Oh, thank you. Selamat. Thank you. Ya, bila masuk tanganku je. Ramai. Heritage. Ni pada, okay? Bos kau? Tadi yang korang ada video yang aku ambil tadi, dia tangkap ikan, dia sauk ikan dekat dalam kolam tu. Inilah hasil dia. Tapi dia bukan ikan salmon. Tak tahu ikan apa, kita cuba. Bagus Azul bagi tu. Aku rasa Dalam sedap dia pakai benda ni. warna putih isi dia. Ya, macam rasa isi ikan terobok. Ya. Tapi versi tak ada tulang. Dia senang Ikan terobok kan yang tulang banyak tu kan? Lemak dia macam ikan terobok. Betul, macam ikan terobok. 1, 2, 3. Banyaknya. Ni 1,000 je. 2 ekor 1,000 kan? 2,000 lah sebab ada nasi di set. Tadi 1,200 ekor. Sini ada air pada gunung Fuji. Fuji Spring Water. So kita nak try. Macam air mineral. Semua tengah ada harga air. Makwut. Apa? Makwut dumpling. Makwut dumpling. Makwut is known as Queen of Japanese herb. Okay, gigit. Dia punya dalam dia. Red bean. Tak sedap? Sedap. Lagi Syah. Tak jumpa red bean. Oh tu, red bean tengah. Try. Kita try bismillahirrahmanirrahim. Tertarik-tarik ni dalam dia. Panas dalam dia. Sedap. Ya. Kacang dia pun tak manis. Just rice. Okay, let's go. Oishi tak? Oishi sangat. Oishi. 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 Rindu. Risau betul dia dengan Zul dia ni. Tengok Zul tak jaga Zul. Miza yang jaga. Makanlah. Risa apa kak? Dark chocolate and vanilla. Dark chocolate and vanilla. Mai je pun naik train habis semua. Chan dengan Zul. Itu merah. Salam perantauan. Ya, kami daripada London. Okay, let's go. Berbaju raya di Kawaguchiko. まもなく富士急ハイランド富士急 Kita dah sampai dekat Fuji Q Station. Gajah. Gajah gemuk. Biru. Monyet. Gajah. Betul ha? Monyet gajah. Kosong. Nampak. Wiri. Ha? 1, 2. Thank you. Free je. Bayar-bayar. Masuk free. Let's go. Jom. Nak cuba sekali. Place to support yourself in a safe position.
kata nak main extreme hari tu. Tadi tak adventure lah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Asal tak nak? Tak nak lah. Tiket dah beli dah. Siapa beli? Kenapa kau takut pula? Aduh. Ha? Dah naik. Siapa yang naik? Miza pun naik tau. Mak malu ke? Ha lah. Nak pergi mana? Ha? Weh, aku macam nak terkencing ni. Asal lah kau cembang lebat. Yolah kakak kau. Aduh, tak tahu lah. Bila kat Disneyland cakap tak ekstrim. Dah sampai tempat ekstrim. Kata nak terkencing. Mami. Sekali seumur hidup. Gitu. Let's go. Drink alkohol. Diabetes. Physical health. Mantap aku bisa tak boleh. Sebab Amin tak nak. Aku pelik. Amin tak nak, Syamil tak nak. Zul tak nak. Yang seorang aku tak payah cerita lah. Tak payah. Sembang. Sembang kari. Yang tak berani duduk bawah je. Ha, kita nak turun. Jom kita jumpa orang yang main tu. Gila seram. Best gila sebab dia lagi laju daripada yang kita pergi USJ tu. Ya? Kisah? Kena try. Tapi tudunglah barai. I okay. Tudung dia barai. Sebab dia macam zoom. First time. Deliver kepala kau. So berapa star? Daripada 5? 140 berapa? Janganlah Rai sebelah tu dia dulu lah. Okey ke tak? Okey tak? Mana yang dia 100% reverse ke apa? Dah record dah? Dah record dah. Dari tadi aku record. Paling seram part mana? Sebab dia reverse Masih dia nak turun tu Tak, dia libas tu. Dia lipat kepala aku. Dia naik dan libas kepala tak. Congratulations, okay? Nasib baik boleh agree. Best gila. Tiba best gila. Sikit lagi. Senyum. Tengok. No, tapi semalam ni sekali. Ya. Aku suka semalam. Ting depan makan pula. Chicken biryani. Mutton biryani. Mutton lamb. Chicken kebab. Kish kebab. Kalau lapar lagi, so kena masak Maggi. Dulu banyak lagi. Ada Maggi, Maggi. Makan apa? Kish kebab. Ni nama dia kish kebab. Kish kebab. Oh ya? Sedap. Miza kalau cakap sedap okey lah. Selamat. Selamat kau. Selamat. Tidak habislah kau. Masak Maggi untuk aku malam ni. Mana tahu nanti Bangkok trip kan? Ayo. Packing. Oh, dah balik daripada Fuji. Sampai rumah, check in. Kemas. Masing-masing Sebab kemas. kita nak tengok besok banyak mana. Takutlah ada space boleh menambah lagi. Play by USB drive. Itu kaedah dia. Okay. Banyak ni barang kita ni. Banyak. Aku tak cukup. Tapi kita ada spare. Kita ada spare bag Ami cakap semalam. Tapi yang kelakar kau tak ambil aku banyak kosong. Ada ke? Betul, kosong.
Kenapa masa pergi macam penuh? Macam ada space je untuk dibeli lagi. Tu dah tu. Letak kasut tu. Kita tengok YouTube Arjum. Dia part 1 sampai part 4. Dia kata mana part 5? Ya. Dia tunggu. Sebab dia kata Bagus. dia tunggu. Aku rasa dia tengok montage. Kita punya follower tu baru. Follow baru. Untuk Cik Roma, jangan lupa Subscribe our channel. Jom. Cik Roma. Let's go, kita check yang kawan-kawan dekat upstairs. Diorang masih berpacking juga ke atau tidak? Ha. Masing-masing tengah check berapa kg dah bawa. 1.8. Macam mana kita nak adjust? Hang Damin dengan Zul tengah berpacking-packing. Berapa keberatannya? Ke nak beli kasut lagi? Nak beli lagi 2. Nak beli lagi? Untuk Baru beli satu untuk aku. Ada yang kirim. Oh ya? On ke? on. Ha? Plan Amin adalah kita pergi tower, Tokyo Tower. Roppongi. Roppongi aku. Kalau tak ada, kita jalan tower tu, gerak terus. Pergi Ginza tu. Okay, let's go. Moment of truth. Tak mau kacau diorang yang tengah packing. So itu shopping. Sorry. 20.1. Okay. Alright. Laku ni Syamil masak fries tadi. Dah habis, penuh tadi. Sejuk ni. Miza kata nak buat Maggi tadi. Mem, kau pergi ni. Aku tak pernah rasa kau masak. Diorang cakap kau masak sedap. Siapa dia orang? Masing-masing tengah tengok gambar. Check gambar, banyak sangat ni gambar. Gambar. Tak tahu nak pilih mana satu. Sepila pula ni. Dia tadi kat dalam sikit. Beauty and the Beast. Mana? Dalam tu mana? Sakit pula hati aku. Beauty and the Beast. Saya cawan. Sebab aku nak Buayan cawan yang dekat pusing-pusing kat situ. atas tu. Okey, apa nama tu? Pokemon. Apa nama tempat tu? Fuji Q. Sebab aku naik cawan kat situ. Tada. Takkan semua cawan nak naik. Kalau tak dapat cawan nak naik. Masamnya. Apa benda ni? Strawberry. Masam. Kita mana sedap dia? Satu manis kan? Kita dah bawa balik sini. Tapi Syamil buka yang ni lah kan? Masam. Masam ke manis? Ke rasa? Aku dapat masam. Kau jangan jaga hati, jangan edol. Dan. Buat ni memang buat Akak punya taste bud ni dah rosak. Ha? Taste bud dah rosak. Taste bud. Sejak ni. Sejak Roller coaster. aku ni roller coaster ni. Macam malah aku kena. Taste bud ke bawah dah. Duduk dia. Aku rasa macam kena lempang dia. Aku ni kecil Syah. Inilah time kau nak maki. Time ni lah. Tak sempat member nak maki dah sampai. Laju sangat. Rasa sempat nak maki. Relax. Aku je yang jadi. Roy je menjadi seorang. Orang lain tak jadi. Aku tak jadi. Supper tonight Maggi. Miza dah settle. Masak. Oh, settle dah? Terima kasih masak. Masak pun biasa. See you next. Arjom.